A-M-B-E-R. Amber anak James. Nombor giliran 1001. Itu pengenalan kamu dah tidak nampak. 06 01 07 3 ha? Mulai bulan Januari. Okey, mulakan. Amber, siapa ke Amber? Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian saya yang bertajuk penggunaan prasarana rekreasi Taman Jubli Bukit Auk Sibu terhadap amalan gaya hidup sehat dalam komuniti di Kampung Bahagia Jaya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya sekalian Amber anak James. Nombor kad pengenalan 0601130214. Angka giliran saya SS 3315/1001 dan guru pembimbing iaitu Cikgu Randy Kembaran bin Zufri. Menurut Krauss 1990, seorang ahli yang merupakan seorang ahli yang menyumbang dalam bidang rekreasi. Rekreasi merupakan aktiviti atau pengalaman yang dilakukan pada waktu lapang, biasanya untuk keseronokan dan penyegaran jasmani serta rohani. Seterusnya, menurut Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin yang ditulis olehnya sekitar tahun 1095 hingga 1100 Masihi, amalan bermaksud perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang sama ada berkaitan dengan ibadah atau kajian harian. Rasional kajian, saya fokus kepada rasional kajian. Kajian ini mengkaji penggunaan prasarana rekreasi Taman Jubli Bukit Auk Sibu terhadap amalan gaya hidup sehat dalam komuniti di Kampung Bahagia Jaya. Seterusnya iaitu kepentingan kajian. Kajian ini penting bagi mengenal pasti penglibatan penduduk di Kampung Bahagia Jaya dalam penggunaan prasarana rekreasi. Seterusnya, bagi mengenal pasti prasarana rekreasi yang terdapat di Taman Jubli Bukit Auk, dan akhir sekali untuk mengkaji manfaat penggunaan prasarana rekreasi di Taman Jubli Bukit Auk terhadap amalan gaya hidup sehat dalam kalangan komuniti di Kampung Bahagia Jaya Tuku. Terdapat dua persoalan dalam kajian ini. Antara persoalan yang pertama iaitu apakah jenis-jenis prasarana rekreasi yang terdapat di Taman Jubli Bukit Auk Sibu. Persoalan yang kedua iaitu apakah manfaat penggunaan prasarana rekreasi di Taman Jubli Bukit Auk Sibu terhadap amalan gaya hidup sehat dalam kalangan komuniti Kampung Bahagia Jaya. Hal ini sekaligus tercetus menimbulkan objektif kajian, iaitu yang dua objektif kajian, iaitu bagi mengenal pasti jenis-jenis prasarana rekreasi yang terdapat di Taman Jubli Bukit Auk Sibu. Manakala objektif kedua iaitu mengkaji manfaat penggunaan prasarana rekreasi di Taman Jubli Bukit Auk Sibu terhadap amalan gaya hidup sehat dalam kalangan komuniti Kampung Bahagia Jaya Teku. Dalam kajian ini terdapat 6 metodologi yang digunakan. Yang pertama sekali iaitu persempelan. Dalam persempelan ini mengkaji penglibatan penduduk Kampung Bahagia Jaya dalam penggunaan prasarana. Seterusnya, kajian ini juga mempunyai 3 informan yang membantu untuk
untuk melancarkan lagi kajian untuk melancarkan lagi kajian yang telah diselidik. Seterusnya iaitu soal selidik dan temu buah, pemerhatian kepustakaan dan penganalisisan data. Sampel kamu gunakan apa? Sampel rawat mudah ke sampel bertujuan? Tujuan. Sampel tu apa? Apa tu sampel? Apa tu sampel? Sampel itu merujuk kepada sebilangan manusia yang kamu pilih. Okey. Sebagai apa dia? Sebagai bahan uji kaji kamu lah. Kampung Bahagia Jaya besar tak? Besar tak Kampung Bahagia Jaya kan? So sampel yang kamu pilih siapa? So sampel lah, dengar baik-baik. Yang lain tolong dengar baik-baik ya. Sampel ni kalau orang tanya kamu rawat mudah ke bertujuan, so jawapannya rawat mudah. Maksud dia awak pilih saja mana-mana, tapi dia bertujuan juga sebenarnya. Rawat mudah lah, maksudnya kamu bertanya kepada penduduk-penduduk Kampung Bahagia Jaya yang pergi ke Bukit Daud. Soalan saya, kalau kampung yang tak pernah pergi Bukit Daud, boleh tanya tak? Tak. Macam mana kamu nak tahu dia pergi Bukit Daud ke tak? Tanya. So maknanya bertujuan lah. Ya. Itulah masalah sampel lah. So kan faham sampel tu apa? Soal selidik. Sebutlah. Bagi mendapatkan data bagi kajian ini, saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada 30 orang informan yang terdiri daripada penduduk di Kampung Bahagia Jaya yang telah pergi ke Taman Bukit Daud. 30 orang responden ini akan menjawab borang soal selidik yang telah saya sediakan, dan soal selidik itu akan dianalisis oleh saya setelah tamat proses pengajian borang soal selidik. 3 orang informan telah ditemu bual bagi mendapatkan maklumat tambahan. Pemerhatian juga dilaksanakan oleh saya sebagai pengkaji, di mana saya telah melakukan pemerhatian di kawasan kajian, di mana pengkaji, saya sebagai pengkaji telah pergi ke Taman Bukit Daud untuk melihat antara fasiliti rekreasi yang telah disediakan. Faham? Mati lagi. Hal lah. Apa cer? Masuk sikit. Lampu dia hidup ada dua. Lampu dia hidup. Dua-dua hidup. Lampu depan tak ada. Aduh. Apa sudah jadi? Cari tu rasa sini. Ada proses. Tak ada saya tak betul. Hai kau ni. Ini lah kau nak bawa masalah. Siapa lagi belum hantar laporan akhir? Jangan. Siapa lagi belum hantar laporan akhir? Berapa orang belum hantar laporan akhir? Angkat tangan. Yang belum hantar laporan akhir, angkat tangan tinggi sikit. Maju ah, datang. 1, 2, lagi. 3, lagi. Siapa lagi belum hantar laporan akhir? Tadi 4. Sini, 1, 2, 3, 4. 5 Laiman ke sebab aku gotong royong ya. Sebelah ni Cikgu Su kan? Letak iman. Kali kau buat ala-ala macam kita cari yang lain. Ada 2 Ada saya punya ni? Ni sebelah ni dengan ni kan? Duduk kan? Jadi mana dia ni dah ni belum. banyak. Oh, Bukan. Banyak gila tu. Pasal permain tu. Tu macam kalau tak bentangan saya je lah. Orang lain buat kerja sendiri ya. Kau tak dengar pun kan? Kan? Tahu, tengok muka pun tahu. Muka penuh tekanan. Apa? Mai sini. Ha?
Mahal ni. Dia? Dia tak label. Label apa? Hilang. Hilang betul. Lupa tu. Biar dua. Apalah kau bentangan saya je. Okey ah? Yang lain? Tak apalah bentangan saya lagi senang lah. Tak payah cakap kuat-kuat sangat. Kalau lain bukan dengar pun. Kat bawah ni. Ha? Kat bawah. Semalam. Kat bawah. Habis dalam kelani biarkan kosong. Kau ingat apa? Dapat saya dapat tinggalkan kelani ya? Kau tu walaupun dapur bangku, tapi perangai lagi pasal pecah-pecah. Tutup. Rekod ni. Kau jangan ikut sembarang-sembarang. Aku nak masuk dalam